Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua. Hari ini special, saya nak kongsikan after saya claim Spider Reward semalam, and then today complete dia punya lock period 24 hours. Because after kita claim dekat Spider Reward, dekat invite, so dia akan hantar ke Turbo, and then hari yang sama I dah claim dekat Turbo. So today lock period complete, so I tunjuk dengan you I dah claim. So just buka dekat bahagian turbo, so akan nampak paparan seperti ini, and so ada balance lagi 3 lagi I tak claim. So today I claim yang semalamnya, so hari ni complete 24 hours, and then I tekan claim. Simple ni adalah aset saya daripada Spider Reward, yang saya dapat daripada Spider Reward. Lebih kurang satu hari 1.5 coin lah buat masa ni. So yang tadi dah pertama dah redeem beli successful, nampak atas tu dia tulis. Okay, kita ada satu lagi. Kenapa ada dua? Sebab semalam tak dapat buat sekali jalan, because DAI saya tak mencukupi untuk tarik sekali jalan. So kita buat, dah saya cakap boleh buat 2 kali atau 3 kali lah bagi complete lah. So ni kali kedua So ke mana dia pergi? Lepas kita claim, dia akan terus pergi ke wallet ABM, wallet Anubis. Dia akan masuk ke sana. Okay, sukses. Dah tak ada dah kosong. So macam saya cakap, dia akan pergi ke wallet Anubis ABM. Dia akan pergi ke ABM wallet So dia masuk terus 3 tadi. So dari sini saya tunjuk terus sekali kita nak swap pergi DAI. Nak swap pergi DAI, kita pergi ke Anubis Anubis chain. Jangan lupa untuk swap ke DAI. Sebab apa kita nak swap ke DAI? Pergi ke Stablecoin sebab kita nak hantar ke Polygon network. Hanya Stablecoin saja yang boleh merentasi bridge, orang kata merentasi grid dia, antara jaringan. Hanya Stablecoin saja yang boleh merentasi jaringan. So dekat Anubis ni kita kena masuk Anubis, kita kena swap. So masuk Anubis macam biasa, tekan menu, kita tekan swap, and then kita ada LGNS maximum. Ok, 3 kata, boleh tak kita tu? Pasti kena 25% slippage Kita try hantar 3 maximum, boleh lepas tak? Ni saya tunjuk live lepas saya claim saya terus hantar. Ok, dia cakap sukses. Ok, dah kosong. LGNS kita dah kosong. Ok, sekarang dia dah ada dekat DAI Stablecoin. So kita sekali lagi buktikan dia dah pergi kat DAI, dekat ABM wallet dia dah ada dekat DAI. Ok, dah dapat 11 DAI. Ok, daripada sini sebenarnya kita dah tak perlukan Anubis punya wallet lagi. Kita terus pergi ke Polygon network punya origin yang lama punya. Dekat situ kita terus pergi cross chain exchanger, because kita nak DAI tadi, daripada DAI Anubis kita nak hantar ke DAI Polygon. So dekat sini pastikan atas adalah DAI Anubis. Ok, dah betul nampak tak tengah-tengah tu Anubis, and then yang bawah adalah DAI Polygon. Kita pilih Polygon. Ok, cantik. Ok, kita tengok kita nak 100% boleh lepas tak kalau kita tekan 100%. 11.6 rasa tak boleh, kita kurangkan sikit lah kan. Sekali jalan kita swap 11. Okay, kita swap sebelah, kita trade kan. Ok, kita perhatikan sini sukses atau tidak. Kita tunggu. Ok, sukses. Bila dah sukses macam ni, you close saja, close, and then dia already sampai di wallet Polygon kita. Ok, sekarang yang saya nampak tunjuk ni adalah wallet ABM kan. So tekan titik 3 macam mana nak balik ke wallet Polygon. Cari dekat sini list kita Polygon. So saya punya account tadi adalah Cheat to Enrich. And then kita tengok, ok, nampak DAI tadi dah masuk. Nampak tak? 10. Tadi nilai kita kita cross chain tadi kan, 10. Nak buktikan, nampak ni tengah masuk, nampak ongoing nak masuk, nampak tak? Tengah ongoing nak masuk. Ok, kita tengok dah sukses. Ok, time yang sama masa sekarang ni, live ni saya buat. Ok, ni semua untuk anda. Ok, terpulang pada kamu dah sampai ke Polygon network. Kita nak tukarkan kepada LGNS, kita tukar lah. Itu hasil Spider Reward kan. Awak nak tukar, awak tukar lah. Sekarang saya dapat 10 DAI, saya dapat 3 LGNS. Tukar saja, masukkan, and then apa lagi nak buat, boleh withdraw kan. Kalau ada harta boleh withdraw serendah RM60 boleh sampai bank. Okay, dah sukses. Terus dia dah sukses, dia dah masuk ke LGNS 2.9. So sekarang saya pergi ke origin saya terus take. Tak payah buang masa, tak payah merugikan masa. Walaupun satu coin dia tetap memberikan hasil yang lumayan untuk tempoh yang panjang Ini bukan money game, ini adalah peluang. Orang kata peluang yang terbaik untuk awak simpan duit walaupun sedikit, RM25.
tapi boleh jadi sehingga beribu-ribu, ratus ribu, bukan ribu-ribu dalam masa 3 hingga 4 tahun yang akan datang. So sampai kat stake dekat Polygon Network, kita stake, kita confirmkan, and then sekarang dah masuk dalam stake. So lock period saya adalah 2.9. Okay, itu saja yang saya nak kongsikan. And then nanti lepas kita tekan claim, lepas after 2 period lock, baru dia masuk ke paparan token pocket di sini. Okay, terima kasih semua yang sentiasa bersama saya dan menyokong saya dalam Origin Malaysia. Thank you very much. Assalamualaikum.